Baru-baru ni kita dikejutkan dengan satu video viral dekat Sepang, di mana sebuah Mercedes AMG GT telah mengalami satu kemalangan, di mana dia punya driver dia cakap no brake. Macam kau tengok dalam video ni tadi. So kat sini kita boleh kupaskan apa. Tapi sebelum tu aku nak korang like, comment, follow, share, button save, tekan kayu je. So berdasarkan komen-komen kat laman sosial yang aku dah baca, majoriti kata kereta ni terlampau laju, lewat braking, ada masalah dengan brake. So aku pun tak pasti apa sebenarnya terjadi. Tapi daripada video yang aku tengok, driver cakap no brake. So kat sini aku boleh assume kereta dia ada masalah brake. So dekat sini apa yang aku boleh simpulkan ataupun apa yang aku boleh ulaskan, aku rasa safety tu yang paling penting. Sebab apa? Tak kisahlah kau jalan highway ke, jalan kampung ke, lagi-lagi kau pergi main track, safety nombor satu. Lagi-lagi bahagian-bahagian brake ni. Sebab tu sebelum orang pergi main Sepang, brake diorang mesti akan buat betul-betul. Tukar brake pad baru, make sure disc rotor semua okey, minyak brake diorang tukar. Bukan main pakai hentam-hentam balik jalan-jalan. Tak boleh guys. Main track ni memang kau orang kena, benda-benda ni betul-betul kau kena betul-betul bagi perhatian yang penuh. Sebab dalam Sepang ni, kalau kau bawa kereta dalam Sepang, memang kau akan tekan brake tu gila-gilanya. Kau tengah laju sapak, kau nak benda tu slow. So dia tak sama macam kau bawa atas highway ataupun dekat jalan-jalan biasa. Sebab tu kita orang kat sini tekankan kat customer, abang minyak brake abang dah kotor, tolong tukar, ikut timing dia. Ada schedule dia untuk minyak brake ni. Kena tukar minyak brake bila, check brake pad bila, disc rotor bila, semua ada. Semua kena check. Jangan main tekan brake berhenti, okey, tak boleh macam tu guys. Benda ni kita kena maintenance. Sebab bila brake kau fail, kau jadi macam driver tadi itulah. Tak salah aku dia sakit tulang belakang ke, tulang belakang dia retak ke, macam itulah tak salah aku. So abang-abang driver, akak-akak driver kat luar sana, kalau korang ada niat nak pergi main track, tolong make sure safety tu betul-betul buat. Brake jangan pakai yang standard, tukar dia punya steel braided hose, tukar minyak brake yang dia punya dot tu tinggi. Sekarang ada dot 5 ke dot 5.1 kalau tak salah aku. Pakai barang-barang yang berkualiti sebab kau nak main Sepang. Bukan kau pakai barang-barang yang biasa-biasa nak jimat-jimat pergi main Sepang. So lepas ni korang dah tahu. So sampai sini je lah video aku guys. Aku nak bebel-bebel sikit. Alright. So untuk driver yang accident tu, aku harap kau cepat sembuh. And guys yang kat luar sana, ingat safety number one. Ingat nak pakai kereta laju, maintenance kena padu. Ciao.